Report kemajuan untuk Sungai Golok sekarang ni untuk fasa 1 tu sepatutnya disiapkan Julai tahun ni. Okey. Tapi memandangkan sebab ni projek besar, melibatkan jajaran yang panjang, terlibat juga dengan terkait juga isu-isu LA, isu-isu utility. Utility ni kabel elektrik, kabel telekom dan juga bekalan air lah. Benda-benda yang telah siap Ketiga-tiga ni terlibat dalam tapak tu. And then kita buat masa ni pihak jabatan telah teka untuk utility. Tapi sebab utility pun dia memerlukan lebih kurang 6 bulan lah paling cepat, sehingga hujung tahun ni baru boleh settle semua kes utility ni, barulah kontraktor boleh siapkan projek. Dan kita jangka pun akan ada lagi EOT lah untuk projek ni. Cuma belum dibuat keputusan berapa lama lagi yang kontraktor layak extend lah, berdasarkan kes-kes teknikal ataupun kalau boleh tuan bagi sedikit data secara tidak detail pun secara anggaran lah. Apa nama ni, peratus saya siap lah. Peratus saya ni 80. Maknanya kita ada 20 lagi. 20 lagi dah. 80%. Ini untuk fasa 1. Ya, fasa 2? Fasa 2 baru award. Okey. Fasa 2 baru award fasa 2. Fasa 1 ni daripada lebih kurang daripada antara Pasimah tengah Pasimah Kau Tupak, dia bahagian ujung kan, dia bahagian bawah downstream. Fasa 2 dia sambung ni. Fasa 1 ni sehingga ke Jeli lah. Dia kau naik lah kata. Dia naik ke atas. Tapi fasa 2 ni konsep dia flat wall. Flat wall dia tak buat tanah. Kalau fasa 1 ni kita buat ban. Sekali dengan jalan kesban tu, jalan atas, jalan kesban, lepas tu ban tanah. Untuk fasa 2 ni dia guna kaedah konkrit, macam dinding konkrit lah. Dinding konkrit tu sebab kita terpaksa incorporate dengan MKN punya keperluan untuk ciri-ciri keselamatan sempadan. Sebab ala kejeli tu banyak. Kita dah projek kita dah berjalan untuk buat flat ban, ban tanah. Tiba-tiba kalulah kata MKN nak buat pagar pula tepi macam itulah, tapi alhamdulillah lah di peringkat federal lah, di peringkat ibu pejabat kita dapat selesaikan benda ni sebelum projek ni berjalan. Jadi kita buat sekali je lah, maknanya untuk pagar keselamatan dan tebakan banjir. Maknanya dua dalam satu. Okey. Yang fasa 3 dulu. Fasa 3 lebih awal lah dia, sebab dia 2024 di mula. Fasa 3 ni kawasan Tupak ke? Fasa 3 dia ni design and bid, maksudnya dia award, lepas tu baru buat macam reka bentuk, kajian reka bentuk apa secara detail lah. Lah ni dalam lebih kurang 20% baru. 20%. 20%. Cuma dia teka kawasan, kalau tadi kawasan Pekalan Nangka. Sungai Pekalan Nangka. Dia situ dia akan menaik tarah. Sungai Pekalan Nangka ni dia sambung, kalau belah atas lagi kau Sungai Meranti lah. Sungai Meranti kau Sungai Pekalan Nangka tu. Antara Pasimah dengan Tupak. Ya. Maknanya dia ujung dia muara Pekalan Nangka lah. Dia keluar kot lain, tidak kata kok muara Sungai Golok ni lah. Keseluruhan projek untuk tempatan banjir ni dia ada berapa fasa sebenarnya? Untuk Sungai Golok komplit dah. Untuk Sungai Golok 3 fasa ni komplit lah setakat ni. Mana dari segi kajian untuk teka air Sungai Golok dengan lemah lancar tu, Sungai Golok dengan lemah lancar tu, untuk fasa 1, 2, 3 ni komplit. Jadi keseluruhannya 1, 2, 3 ni agak-agak berapa tahun lagi? Agak-agak lah. Target jangan royak tepat tak boleh. Ya. Target lah 2029. Maknanya insya-Allah lah 2029 ni lah, kalau dengar lagi ada lah suara-suara sombong tu, ada lagi kan. 2029 2030 insya-Allah lah. Tak ada dah orang ngamuk lah nak pecah jalan nak kita tu dah. Bila air banjir tak ada dah orang, kita nak dengar hot tu je. Tu tempatan Sungai apa ni. Itulah, cuma ahli jabatan kita minta macam yalah, sebab projek ni terlalu besar lah. Betul. Kan. Kalau dari segi total cost pun bilion 2 bilion lebih. 2 bilion lebih. 2 bilion lebih
lebih untuk Sungai Golok saja. Dan kita ada juga lagi satu projek PLSB Sungai Kelantan pun, Sungai Kelantan insya-Allah tahun ni ataupun lewat tahun depan akan siap. Sungai Kelantan pun kita teka daripada Pasir Parit sampai ke Kaputika. Lepas tu daripada Kaputika untuk fasa 2 PLSB fasa 2 Kaputika ke Muara. Ke Kuala Besar. Ke Kuala Besar.